Saya tak nampak ada video di mana ada couple ni komplain berkaitan dengan ada budak yang tantrum berdekatan dengan diorang lah. Well, benda yang normal sebenarnya. Tak sangka ada satu orang masih lagi tak biasa benda ni kan. Sebab sometimes kita akan nampak benda ni dekat shopping mall ke, kita akan nampak dekat semasa kita dalam train ke, ataupun naik kapal terbang sebagainya ke. First thing antara kita akan fikir adalah mungkin bapak ni fail dalam parenting, sebab tu anak dia jadi macam tu. Itu benda satu orang akan judge terus macam tu. Tapi pernah tak kita cuba untuk fikir positif dulu sebelum negatif? Sebagai contoh adalah mungkin mama bapak dia dah try sebaiknya, tetapi anak dia still tantrum ke. Pernah kita fikir yang mungkin anak dia ni ada sindrom macam autism ke, yang kau buat macam mana pun budak tu still akan jadi macam tu juga. Dan mungkin ada juga cases di mana fail parenting lah. Dan itu sebab tu jadi berilah sekali lah. Kalau kita betul-betul letakkan diri kita dekat kerusi ataupun dekat kasut mak bapak tersebut, adakah diorang ni sebenarnya diorang nak anak dia buat benda tu kat public kan? Of course tak nak, sebab kita nak anak kita jadi yang terbaik. Dan kalau boleh kita tak nak anak kita ganggu orang lain. Tapi kalau benda tu terjadi tu, agak-agak korang nampak tak, parent usually akan cuba untuk ketenangkan dia, comfortkan dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak orang budak macam tu mengganggu orang lain. Tapi sebab budak kan, budak memang akan buat benda-benda yang macam tu. Dan kalau korang tak tahu, tantrum ni adalah salah satu cara budak nak cope dengan situasi dia tahu. Sebab dia ada overwhelm of perasaan ataupun emotion tengah berlaku dekat dia, tapi dia tak tahu nak express macam mana melalui percakapan ke sosial sebagainya. Sebab tu korang akan nampak kebanyakan budak ni sebenarnya dia akan melalui fasa untuk dia tantrum dan sebagainya. Sebab itu adalah cara diorang nak coping dan cara diorang express diri korang. Dan sebenarnya yang lagi korang perlu risau adalah whenever kalau anak korang tak pernah tantrum daripada kecil dan dia nampak emotionless. Sebab korang tak tahu apa sebenarnya berlaku kat dalam dia tu dan kenapa dia menjadi emotionless macam tu. Apa benda yang telah berlaku dekat rumah menyebabkan dia diam dekat public dan sebagainya. Sebab macam-macam kes-kes yang dark, yang menyeramkan, yang menyebabkan budak depressed. Simpan seorang-seorang berlaku benda yang tak diingini dekat dalam rumah dia. Dan anda kata kalau kita nampak kes macam tu pun, kalau kita tak boleh nak offer pertolongan kita untuk bantu mak bapak dia, kita boleh cuba untuk memahami apa yang mak bapak tu tengah lalui dan tidak judge diorang macam yang telah berlaku dekat social media sekarang ni. Parenting ni sebenarnya sangat susah tau, sebab dia memerlukan skill, knowledge, dan sometimes benda tu kita tak dapat secara free. Tak macam kalau kita nak merawat budak tau, okay, kita ada penyakit sekian-sekian, sekarang kita boleh bagi ubat and then settle. Tapi untuk melatih, untuk mendidik seorang anak menjadi betul-betul insan yang betul, yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, untuk menjadikan diorang supaya boleh kontrol emosi diorang tu, semua tu adalah challenges yang sangat besar. Sebab kita tak tahu, mungkin sekarang ni adalah hari diorang, hari budak-budak tu buat terhadap mak bapak diorang pada sekian-sekian hari. Tapi bila kita dah besar nanti, dah kahwin dan sebagainya, masa tu mesti kita harap orang sekeliling faham dan juga cuba memahami apa yang tengah terjadi kat diri kita. Dan sekurang-kurangnya kalau tak boleh nak offer pertolongan pun, sekurang-kurangnya berilah empati dekat mereka mak bapak yang tengah struggle mendidik anak ni.